Bila aku dekat je, dia terus bunyi dekat speaker. Aku sebenarnya ada beli satu barang. Sebab apa aku teracun dengan video berada ni. Okay, ini barang dia. Dalam video yang dia promote tu, yang dia racun aku tu, dia kata barang ni ada sihir. Okay, ni sebenarnya wireless induction speaker. Okay, jom kita buka kotak. Ada user manual yang korang takkan baca. Kabel pengecasan Type-C. Dan juga speaker itu sendiri. Agak berat memang solid lah. Design ni pun cantik. Yang aku ambil ni colour putih. So, jom kita try bunyi daripada speaker induction ni. Yang dikatakan tak perlu connect Bluetooth. Mula-mula kita tekan on dulu. Hidupkan mode sensor. Okay, kat sini dia ada lampu RGB tau. Memang cantik speaker ni. Nak guna speaker ni ada 3 cara. Sama ada induction, Bluetooth, ataupun korang boleh connect dengan pendrive kat sini. Yang ada lagu lah. Okay, sekarang phone aku ni belum connect dengan Bluetooth lagi. So, aku nak try. Betul ke? Jom kita tengok. Sekarang aku nak play dekat handphone aku ni tanpa connect dengan speaker. Okay, ini bunyi daripada phone aku. So, kita letak dekat induction speaker ni. Tunjukkan korang punya pendrive yang ada lagu, so boleh play terus. Korang dengar tak? Korang boleh gunakan terus kuat bunyi dia. Terus connect dekat speaker. Kau bila aku angkat, dia terus disconnect. Korang tengok, bila aku dekat je, dia terus bunyi dekat speaker. Kat korang punya phone tu. Aku tunjuk korang mula-mula korang tekan button on dekat sini, tekan lama-lama. So, memanglah bak kata berada ni memang magic. Kalau korang berkenan dengan speaker induction ni, kalau korang nak beli juga, link aku dah sediakan.